baru nak mula simpan emas, okey, pastikan tonton video ni sampai habis sebab Zah nak kongsikan 3 kesilapan dalam simpan emas yang selalu dibuat oleh penyimpan emas baru. Kesilapan pertama, terlalu kerap jual dan beli emas. Simpan emas tak sama macam kita trading saham. Bila kita kerap beli dan kerap jual, kita sebenarnya rugi pada segi spread, iaitu sisi harga untuk perbezaan harga jual ataupun beli emas. Kesilapan kedua, beli ikut emosi, bukannya dengan strategi. Ada yang beli emas sebab design, ada yang beli emas sebab tengah viral, ada yang beli emas sebab ikut kawan. Actually, ramai yang kurang faham emas adalah simpanan jangka masa panjang sebab harga dia berubah setiap hari. Beli harga hari ini, bulan depan dah nak jual, confirm kita akan rugi. Okey, kesilapan ketiga, tak ada matlamat simpanan. Bila kita ni tak tahu sebab kenapa kita simpan emas, kita akan mudah untuk jual emas bila berlaku emergency yang kecil-kecil ni, okey? Atau bila kita dah untung sikit, kita dah terus nak jual. Dengan matlamat, kita dapat fokus dengan simpanan. Kita dah boleh tahu set emas apa yang sesuai dan kita akan tahu bila harga terbaik untuk kita jual emas. Emas yang bukanlah satu-satunya bentuk simpanan, so kita boleh pelbagai ke portfolio keuangan dalam bentuk emas, wang tunai ataupun aset lain seperti hartanah. Tanpa ilmu yang betul, kita boleh elakkan kesilapan besar yang boleh merugikan kita di kemudian hari. Bagi mereka yang ingin memiliki simpan emas bersama Public Gold, boleh isi borang share dekat bawah tu untuk Zah tunjukkan langkah dan cara terbaik dalam simpanan emas.